Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 31 hari bulan Mei 2026. Kita daripada hotel GS Hotel ni pagi ni kita nak bergerak untuk breakfast dulu sebelum kita teruskan perjalanan kita ke Betong hari ni. Kita punya misi kita ke Betong hari ni. So breakfast dulu sebelum kita mulakan perjalanan kita ke Betong. So diorang semua tengah mengemas-ngemas lagi. Tengah simpan barang. Nakal juga Bobby ni. Along kata baju badut. Cuba lagi sekali. Lagi sekali kena pelangkung. Pimpong yang warna merah tu, ada ni. Bawa dia pun di sini. Kalau abang pergi, kalau pergi apa nak pergi. Jadi aku call nak pergi. Ada. Tahu tak kalau pakai yang apa nama dia tu? Ini betul tu. Betul ni kan. Baju smart tu kan. Tipu. Cari template ni. Mana tu lah. Kami satu barisan, dua jiwa seiring, senyum di wajah, hati saling terhubung. Jika ada lelah berudang-udang yang itu Semalam nasi tak makan? bukan lauk. Nasi tak makan lah? Tapi urut itu di mana? Lalu lupa. Aku pesan ada kawan ini nanti pakai dia ada Maksudnya sana sikit, sini sikit. ada dalam dia. Kau sekarang urut. Kain bukan adik, kain sudah. Dia lembut. Itu betul, lembut. Ni tu ofis apa pula? Dah tak tahu beli ke? Tapi anak tu laki dia punya. Anak ni. Toilet tu bank ni. Tak kejut pada anak keluar. Supaya bertarik sekolah tu. Cakap sakit dia pakai. Banyak cari siapa? Gantung, aku pun dah ada. Aku pun ada. Gantung macam ni lah. Pusing kepala depan lah. Kepala depan semua. Ui dah. Video. Video. Kau sini lah sikit. Video. Baru dah, aku dah tanya dah. Kali. Dapat ini. Okey, Wak. Ada yang punya pun. Yang gambar tegak tu tak cantik sikit. Dalam kes ni. Dia nampak view. Dia nampak kereta sikit ya. Mesti yang pergi ke sana. Kak El mana Kak El? Saya nak interview Kak El. Kak El semalam tidur okey tak Kak El? Kak El, semalam tidur okey tak? Alhamdulillah, tilam selesa, aircon selesa, semua selesa. Lena. Habis Kak El beli makan-makan semalam habis tak makan? Oh, Alhamdulillah, kenyang dan banyak yang cuma ada ni lah sikit. Yang masih berbaki.
Sebab dapur banyak sangat. Jadi macam full lah. Full lah. Jadi makeup dapat, pau dapat. Ya, semua dapat. Semua dapat, Nanti kita nak top up lagi kat betul pula. Alamak. Okay kan. Alright. Ena. Semalam okey kan? Jalan-jalan? Apa yang dah dibeli? Apa yang tak dapat dibeli semalam? Makan sedap-sedap. Udang-udangan. Perundangan. Semua serba udang. Semua udang Okay. Calling me home, through the fire and snow. Voices of a no in the cold wind blow. Orang ni ada. Anak pin betul? Ya. Ya. Ni.
Akhirnya kita punya roti canai sampai juga. So kita makan dulu. Breakfast. Roti canai di Thailand. Tekap Melayu, tetap tekap Melayu. Mana-mana pun Melayu juga. Ya. Okay. Kalau tak ada pasir tu Nurul, hilang gimana? in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand. The sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Hot steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every star. Jom, selesai kita punya breakfast. Tengah bergerak. Marah dia. Merah juga depan tu. Tan, sini kan? Tan, sini. Alright. Sekarang kita berada di area Kim Yong Market. Kim Yong Market. Maksudnya kalau nak shopping kacang ke apa-apa sajalah tempat shopping. So kita boleh shopping kat sini di area Kim Yong Market. Nampak tak? So boleh masuk ke area dalam tu. Shopping ke? Boleh shopping. Di area Hanya ini, Kim Yong Market ni memang famous kan untuk shopping. Kita membeli dan belah di sini, Bayar jangan lupa, jangan belah saja. Saya tak membeli, tapi saya suka tengok Kak El membeli. Dia teruja, saya ikut teruja juga. Kak El next kena jadi kita punya ni penghibur Kak El. Saya suka. Kan? Kalau buah leci ni beli hijau, yang merah ni kurang manis. Oh yang tadi tu? Dia kena hijau. Kalau ada hijau beli. Macam tu lah maksudnya? Itu merah. Oh, kau cari yang hijau. Hijau manis. Kita cari sampai jumpa. Kalau aku pun nak untuk bilang. Sedapnya kan? Tapi kat Malaysia apa? Aduh. Shopping. Ada Kim Yong. Sini macam-macam ada. Macam-macam ada. Kalau nak beli kacang, ni murah-murah sini. Sekilo 200 je, sekilo 200 baht. Murah. Rasa satu Wak? Rasa boleh ambil aja. Dia bagi tadi. Ambil ni. Tak, saya nak yang dah buka. Tak boleh dah. Dia campur kat semua tu. Campur boleh ganti. Ena, naik motor Ena. Takut lupa ni kata. Kita naik motor tau. Semua macam tak ingat kita bawa motor ni. Tak masih ingat bawa kereta. Kan? Ada nak ni.
Kak En? Siapa ni tu Kak En ni? Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Ha? Tak boleh. Sana tak boleh? Tak boleh. Oh, tak bagi? Tadi Grab tu cakap tak boleh masuk. Oh, dia untuk Grab. Apa jam ni? Masuk ni. Boleh boleh. Masuk eh? Jalan. Ha? Apa? Yelah. Nak masuk parking dekat Central Hatnyai. Nak masuk parking Central Hatnyai. Oh, hari cuti gak bapak jam. Dari sekian banyak yang jatuh tanpa ada harapan, saat itu raga aku persembahkan sama jiwa, cita-cita dan harapan. Sambung satu persatu sebab akibat, tapi tenanglah, patah hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada, tak usah kau lagi, problem akan terus menerjang bagai deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang, hadapi ini bersamaku hingga ajal datang. Keramaian cinta tak pernah kau dapati, ya sudahlah. Yeah! Dengarku bernyanyi, la 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 la, diri diri bye, diri diri bye, la 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 la. Alright. Selesai misi ronda kita di Central Hatnyai ni. Kita nak cari port untuk lunch. Tapi sambil-sambil lah on the way nak ke Bentong tu, baru kita cari port untuk lunch lah, supaya perjalanan kita lebih cepat dan lancar. Kita nak buang masa. So mana yang on the way perjalanan tu ada restoran yang bagus, kita akan stop by untuk lunch Jom. Gerak ke Bentong Kita nak gerak ke Bentong. Siapa? Yang ada kebenaran. Ingat tak hari tu Alias? Alias. Itulah dia. Barang dalam kantong berat. Itulah kita pada akan mau.
mencerminkan rindu di matamu adalah kenyataan. Aku tenggelam dalam lautan kasih sayangmu, tak mungkin akan ku lepaskan ikatan ini. Mendung hitam adalah semalam, silau mata dari kilauan cinta. Hatiku ini sayang, tak mungkin berubah selagi kau berpegang teguh pada janji. Setiap kata yang terucap, setiap nada yang tercipta hanyalah untukmu. Satu tak terpisah. 1000 tahun takkan mungkin bisa menguraikan semua cinta yang kau beri untuk diriku yang rindu. Kamu kat sini. Kali ni jam aku dah. Bagi masa makan kan nak kena. Kalau ada kita nak. Boleh. Dah ni pun dah pukul 3. Lepas tu kita nak solat kat mana? Ha? Solat. Ha? Solat. Tengok PTT mana? Sini ada kot, sini ada. Sini ada. Nama pun Haji. Masa ada solat, tempat solat kot? Ada. Sini ada tempat solat, kita solat sini terus lah. Tempat solat sini, kita makan, kita solat. So kita sampai spot untuk makan tengah hari ni kat sini. Makan kat sini. Ngantuk eh. Kita makan, kita solat kat sini eh. Apakah nama kedai? Mari kita tengok. Dek, surau ada surau. Surau. Ada. Okey, ada belakang eh. Surau. Mai dek ambil order tu. Nak dengar ni. Apa nama kedai? Mari kita tengok sikit. Nama kedai gapo eh? Daging bakar tak? Ya. Daging bakar pun ada. Ni kita gapo masak eh? Panggil ni? Kita masak gapo ni? Black pepper. Black pepper. Hak tu panggil dia.
Menu tengah hari kita, tengah hari punya menu. Tengah hari, malam semua sama saja sekarang. Itu sajalah menu. Aku tenggelam dalam lautan kasih sayangmu. Tak mungkin. Makan tengah hari kita di kedai Haji Ibrahim. On the way nak ke Betong. Area Sahom. Sahom ke Sakul? Tak pastilah. Lebih kurang macam tu. So, kita punya view berlatakan laut. Memang nice lah tempat ni. Makanan pun sedap. Boleh cuba. Bagi geng-geng yang daripada Hat Nyai nak on the way ke Betong, boleh gunakan laluan ni. Okay. Dan menikmati makan tengah hari di sini bersama geng-geng kita. Alhamdulillah. Tandas bersih. Di sini juga ada sediakan tempat solat. Adik ambil batu je. Ambil batu je dengan lemon soda. Lemon soda. Lemon soda. Dengan air kosong. Air batu dek. Air batu saja. So kita berada di sini untuk lunch, spot lunch. Ada 4 lagi biji motor, 4 buah motor lagi akan menyusul kita di Betong. Total trip kita kali ni 10 buah motor semua sekali. Yang ke Betong hari ni dah pun selamat sampai di Betong. Hanya menunggu ketibaan kita sahaja daripada Hat Nyai. InsyaAllah semoga kita dapat bergabung di Betong nanti. Muka-muka yang kelaparan. Baik, jaga kepala awak sini. Banyak yang dah terhantuk ni 3-4 kali. Jadi dua-dua kali kan. Cepat benar engkau pergi. Hujan masih belum berhenti. Apakah karena soalanku tadi hatimu terusik kini? Sebagai kekasihmu, layak aku bertanya, sekuat mana cintamu? Tiadakah insan lain di hatimu selainku? Percintaan kita ini
6.16 kita sampai dekat sini Alhamdulillah. Walaupun tadi Google Map hantar kita dekat jalan mana entah, dalam hutan, tapi agak shortcut lah. So kita sampai agak cepat juga di sini. Harap kawan lain juga selamat sampai dengan selamat dekat sini sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke Betong. Alright, Alhamdulillah semua sampai. Alhamdulillah. Alright. Sampai. Ke Betong. Alhamdulillah. Semua selamat sampai. Alhamdulillah. Kak, kalau lagi buat jalan sini. Anak lain tak ada. Kau tak angkat. Lah. Oh. Cuba beri, tolong. Biarkan waktu berhenti sejenak, menghapus bising dunia yang sesak. Tarik nafasmu, pejamkan mata, dengarkan nada yang kini menyapa. Roda waktu yang kian menyelam. SD, sini. Kak jangan buat situ. Tolonglah. Alright. Alhamdulillah 7.40. Kita selamat sampai di G Hotel G Hotel Betong. 7.40 malam. Kita selamat sampai di G Hotel Betong. So sekarang kita nak check in dulu. Hari yang mantap. Okay, kita nak check in dulu. Alright. Bagi 2 dulu. Saya tolong check in. Waktu kan menjawab pertemuan ku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam menggenggam. Alright. Alhamdulillah kita sampai di G Hotel G Hotel. So inilah bilik kita untuk malam ni. Alhamdulillah. Alright. Besar. Alright. Besar dan selesa. Boleh nampak bawah lagi. Ada view. Boleh nampak lah.
pemandangan daripada atas, daripada bilik kita ni. Okay. Selesa untuk kita tidur malam ni. Tengok bilik air dia. Okey tak okey? Bilik air pun besar dan selesa lah. G Hotel memang tidak pernah mengecewakan. Sangat selesa dengan king bednya. Okay. Harga pun sangat reasonable. Okay. Jom. Alright. Betul kan? Kita naik Terawang tu kan? Sebelum Terawang tu kan? Itu cuma pengkali ingat berkali lebih 2 jam masa tu ya. Kat situ. Sini apa? Minum ni tapi Siapa? Chef kat mana? tadi kan kau tak boleh nak angkat dah. Bukan saya big call ke tadi? Saya ambil kau. Lepas tu dia tunggu location kita. Oh. Lepas tu boleh. Tunggu sampai sekarang dah. Sampai motor lu tak? Oh? Saya nak balik lah. Kan? Balik ni apa? Sun Market. Oh, buka Sun Market pula. Oh, tak buka ni. Dah tengok tadi. Ni ada orang duduk lepak sini lagi. Baru buka kan Sun Market tu lah. Binatang apa dia kundang? Boleh kan? Kita buka tadi. Tidak semua luka harus diceritakan, kadang cukup disimpan jadi bahan kekuatan. Air mata jatuh bukan tanda kelemahan, itu bukti kau hidup masih punya harapan. Datang Thailand inilah dia. Mesti kena urut masas. Kalau tak masas datang Thailand bukan Thailand lah. Okay. Kita dah masas sejam tadi. Badan pun memang rasa segar bugar. Okay. Bagi yang nak masas datang Thailand, pun tengok rate dia nampak rate dia. Tu dia ada punya rate. Kau, baby, ada pihak kawan nak hilang semua roti pot tu lagi nasi location. Kat mana? Terlalu panjang, pikiran berisik, dada penuh beban tapi langkah tetap klasik. Jatuh berkali-kali, bangun tanpa saksi, karena pemenang sejati tak selalu cari validasi. Orang lihat hasil, bukan lihat proses. Mereka tepuk tangan saat kau sudah sukses, tapi saat kau hancur, saat kau hampir habis.